Okey, buat korang-korang yang suka scalping atau intraday, hari ni saya nak share dengan korang satu teknik scalping yang dipanggil nama scalping Jepun. Scalping Jepun ni, kalau korang follow berdisiplin, insyaAllah korang boleh buat profit kau-kau. Asalkan bila sampai zone dia, korang jangan henjut berlayer-layer macam besok nak kiamat. Alright, tanpa membuang masa, jom saya tunjukkan cara entry scalping Jepun. Untuk scalping ni, korang kena pergi kepada M15 dan korang cari the highest and the lowest. Tengok trending dia, alright? So sekarang dekat sini the highest, kalau korang tengok sebelah kiri dekat sini, this is the resistance M15, dan di sini yang lowest punya dekat M15 support dekat sini. So kalau korang tengok dekat sini, kena tengok structure M15 dia buat apa. Alright, sebelum ni M15 last week dia buat ini dia, okay. Kalau korang tengok dekat sini, dia punya structure adalah uptrend, nampak tu? Dia naik, dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, dan sekarang ni dia dah turun ke sini dah, nampak ni, dan dia pun dah melepasi trend line. So nampak, so masa dia naik dekat situ M15 sini zone, di zone-zone sini lah nak mencari peluang untuk buy apabila price turun, nampak kan? So dia naik sini, turun, ada breakout buy, korang buy. Naik sini, turun, ada breakout buy, korang buy. Turun, ada breakout buy, korang buy. Dan sekarang dia turun, dia tak ada breakout buy dekat sini. Nampak. So sekarang game plan dia dah tukar dan dia pun dah break trend line di sini, bermaksud tugas adalah untuk mencari sell. So sell dia macam mana? Dekat sini. So kalau price naik dekat sinilah nak mencari peluang untuk sell kalau ada breakout sell. Tunggu dia naik dekat sini, kemudian dia buat satu compression dekat sini, ada breakout sell, korang sell. Tugas korang adalah tunggu price naik dekat sini, dia turun dekat sini, dia naik, ada breakout sell, dia turun dekat sini, ada breakout sell, korang sell. Lepas tu, dia naik dekat sini, sama juga, alright? So, kunci dia adalah macam ni, ini the game dah over, structure ni, apa yang korang perlu buat adalah tarikkan saja trend line dekat sini, nampak? Sampai ke bawah dekat sini. So, bila dia naik, selagi dia tak break trend line ni, korang sell je lah. Dia sampai ke sini, ada breakout sell, korang sell. Dekat sini, ada breakout sell, korang sell. Sehinggalah dia break trend line ni, dia dah pull back, bermaksud dia dah membuat satu change character yang baru. So, pergi kepada M5, korang entry, alright? Kalau korang masih lagi tak tahu lagi macam mana nak entry, senang saja, onkan saja indikator Jepun ni. Nampak dekat sini, buat sell saja, korang sell. Macam dekat sini, nampak? Kan dia dah bagi sell, abaikan buy tu, korang sell. Trend line, korang sell. Lepas tu, dia bagi sell, trend line, korang sell. Dia bagi trend line pada, dia bagi sell, korang sell. So nampak tu? Ini nak main scalping kalau korang gunakan indikator Jepun ni. Baru 1, 2, 3, 4. Satu setup berapa dia bagi? Dekat sini dah 100. Baru kan? Sini ke sini, ini pun dah berapa? 100, right? Sini ke Itari pun berapa dia bagi dekat sini? Scalping untuk korang? 100, right? Korang-korang, kalau korang nak belajar lagi pasal indikator Jepun ataupun korang nak pasal indikator Jepun, link ada dekat bio, korang klik sekarang.